Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Sekarang ni kita orang baru je balik daripada makan cendol sebenarnya. Lepas daripada makan cendol dekat Cendol Pak Slamet Kuala Kubu, kita orang pergi dekat sini. Kita orang lepak dekat Ampangan, menghala ke Fraser Hill ni. So right now kita orang nak on the way balik ke rumah masing-masing lah. Kita orang ikut Ulu Yam. Bolehlah nak layan corner sikit-sikit kan. Kita orang berempat je. Tak ramai pun. Sebab plan ni last minute. Woi, laju harapan. Seronok. Ini baru seronok guys. Oh, ada anjing, ada anjing. Kita try follow up dengan yang depan ni sebab tadi kita orang ada kita lepak sana jap. Kita orang terserempak dengan brother ni. Daripada dia kata dia daripada RTK. Hoi. Terang ni exhaust. Ada batu. Banyak pula monyet. Jalan macam ni dia seronok. Tapi itulah. Nak ke hala Hulu Yam ni. Dia banyak monyet. Kita bagi dia potong. Delete. Kita orang tertinggal orang apa ni kat belakang. Kita tertinggal. Now kita tunggu. Jalan. Let's go. Tak juga Willy tadi.
So itulah jalan dia, seronok sikit lah. Tapi hati-hati dengan monyet lah jalan dia. Ni nak masuk Ulu Yang pun lebih kurang juga. Ada monyet. Tu kena hati-hati lah. Kalau nak entry tu, slow je dulu. Bila dekat mid corner tu, dah nampak exit. Nak tarik tu tarik kan, cuma dah nampak. Ni kalau tak nampak ni main membuta je kan, pasal-pasal sebab monyet jatuh. Guys, tadi kita orang makan, kita orang minum petang dekat Cendol Pak Samad kat sini, berhadapan dengan masjid Kuala Kubu Baru. So kalau korang nak minum-minum lalu balik pak sebelum naik ke Fraser tu, bolehlah singgah Cendol Pak Samad ni. Sedap tu, tak tipu, memang sedap dia punya cendol. Alright, kita isi minyak dulu. Ada isi minyak kan, kita minyak full lagi, tu tak ya. Dah, kita tunggu kat exit. Alright, semua dah set up, dah ada yang dah pump angin, ada yang dah isi minyak. Semua dah fill up. Now kita nak pergi masuk Batang Kali dulu. Malam nanti tak tahulah nak keluar ke tak. Esok kerja. Duduklah rumah rehat kan. Minggu depan ada lagi. Oh ya, minggu depan nak puasa pula lah. Minggu depan puasa. Jadi dengan peluang yang ada ni, saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut bulan puasa kepada yang menyambut. Puasa jangan tinggal guys. Tak ada sebab untuk kita tinggal puasa. Pada yang sihat, pada yang sakit, yang uzur, tu lain jelas cerita. So, selamat menyambut Ramadan. Dia seronok layan angin senja ni. Sekarang pun pukul 6.30 petang. So matahari dia cantik lah. So tak adalah banyak kerja sangat nak mengedit lighting. Nak kena grading lagi banyak benda lah. Yang ni senang sikit. Tak ada silau. Seronok lah follow Aizat. Dia layan tu. Tak laju mana tapi dia layan. Tak laju-laju. Bukan masa dia. Kena pergi BTIC. Tu baru nak layan. Boleh tahan busy siut jalan ni. Well, jalan kampung kan. Tapi it's not that bad lah kalau dibandingkan dengan kawasan rumah saya KL tu. Ini dikatakan baby punya level lah jam. Lawa tu. Janganlah. Awak tidak larang lah yang penting. Aku harap sangatlah jalan Ulu Yang ni tak banyak kereta ke lori ke. Atau monyet, tolonglah kosong. Seronok sikit nak layan. Penat juga nak menghadap jam ni. Dia kalau jam ni dia bukan penat apa tau. Dia penat nak control clutch. Penat nak control throttle. So kalau dia untuk motor yang macam ni penat tu. Baru 250. Belum 1000 lagi. Itu lagi pening nak mengkontrol clutch dengan throttle time jalan trafik ni. Now kita dah masuk ke Ulu Yang rasa ni.
Sini dah Ulu Yam dah. So, kita dah sampai kat Ulu Yam baru. Still tak boleh nak buat apa sangat. Kita layan jalan kampung. Tapi langit gelap tu. Okey je kot. Tak ada apa ni. Sedap je matahari senja tembak kat kulit. Dia tak rasa apa, cuma ada rasa suam-suam. Tak pedih lah. Guna helmet. Okey. Sekarang kita dah masuk ke jalan Ulu Yam lama. Yang ini kita boleh melepeh. Nampak? Oh, sedap. Layan guna. Tapi tengok gaya macam jalan busy. Awan ni macam seram semacam. So, hopefully kita sampai ke rumah dalam keadaan kering. Hujan ke? Alah. Hujan lah guys. Sorry guys. Hujan pula. Tak boleh nak buat apa lah kalau dah macam ni. Layan santai je lah. Boleh pula hujan. Mana yang budak-budak Ulu Yam ni? Sini, kalau korang tak ada air minum, sedap tu. Dia biasa air bukit kan. Air bukit, sedap si air dia. Sejuk, rasa bersih gila. Tak tahu lah kan. Dulu masa kecil-kecil dulu, ayah saya selalu ambil air dekat Ulu Yam ni. Ambil dalam 5 tong, 10 tong, untuk bekalan minuman macam pagi-pagi kan. Tapi sedap lah air dia sedap. Lepas tu ada doktor-doktor yang datang pun kata air dia sihat. Saya tak tahu. Tapi daripada kecil dulu saya minum, memang sedap lah. Not gonna lie, memang sedap. Tapi sekarang pakai Kowei. Tak dana nak mengambil kat sini. Tapi kalau korang nak merasa kan, datanglah kat Ulu Yam ni, korang ambil satu botol je kan. Mana tahu korang nak naik Batang Kali, lepas tu dari Batang Kali ke Ulu Yam, singgah jap tapis air tu, ambil lah tadah air tu sebotol, buat minum, sedap. Weh, lebat je. Baik, berhenti dah. Ada lagi sikit. Ada yang renyai. Woi, lepas balik. Sakit pula hujan dia. Tangan kebas ke tu? Sama lah kita. Kebas je. Aizat laju lah ke depan. Tak tunggu tu. Sampai hati Mat. Kita orang kat belakang ni bang. Tunggulah kita orang bang. Hai. Nampak macam kering kat sini. Yap, sini kering. Kira balik tak adalah kuyup sangat. Lepas kena hujan, layan angin ni mengantuk pula.
Oi, banyaknya kereta. Hai, sini je boleh layan, aduh. Layan pun tak boleh nak layan sangat. Corner nak habis dah pun. Dah sampai exit. Oh, jalan dia tak rata guys. Oh my god. Woi, anjing. Oh, shish. Itulah dia guys, hazard yang tidak disangka di tengah jalan. Ingat anjing tu tak nak melintas, tiba-tiba je dia melintas. Terkemut-kemut punggung. Itulah tu. Kau aja, ada anjing. Aku dah habis tu dulu. Lepas tu rasa macam anjing tu tak nak lintas ke. Aku buka lah throttle. Sekali dia lintas. Aku okay. Jumpa lagi guys. Bye lah. Tu jauh memang depan tu. Bye. Jumpa lagi. Belok balik yang laju. Alright.